Jom ronda lu. Oh ni boleh ni. Jom. Tak boleh turun ni. Ni ada titi. Titi nak kembang tu kan? Kita ada titi ya. Ni kan. Tu dia lintah pergi apa? Lintah ke mana? Mau pergi tu. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh lintah yang ada cari nyam boleh lintah jom. Kena kanduk ayam ada. Dua kat situ. Dari ni. Nanti Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi menyeberang sungai ya. Menyeberang sungai. Tak lincin boh. Sesi menyeberang sungai ke port. Ha? Jadi jauh tak tahu. Mandi dulu pagi-pagi ni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Satu kebaikan, ini pahala buang sampah dan tong sampah. Satu keburukan, dosa buang sampah di merata tempat. Anda pilih yang mana? Jom. Sekarang pukul 7.19. Sele. Sele untuk disewa. Macam ni harus dekat gambar. Tak. Angga kenari. Duduk. Starting dekat mal tu. Kenari. Awak ni ini. Ada. Lupa apa? Tu, lupa apa? Telefon apa? Lupa apa? Jadi ada saja. Tadi saja satu lagi. Duduk dalam kereta. Dibanding kalimah yang jahat, buruk, samalah seperti sebatang pokok yang tidak berguna, yang mudah terbongkar akar.
video kan dah. Kadang becor. Balau dia main Allah Subhanallah. Ini Allah. Yang berlalu biar pergi, usah kenal lagi. Patah tumbukan berganti, hitam putih kehidupan itu menyakitkan. gantung. Biar pahit terlanjur, hitam putih perjalanan. Sekarang masuk dalam hutan. Kita sedang mendaki duk ajar tangga kan. 1000 anak tangga. Tangga 1000 tahun. 1000 anak tangga. Bos batas. Ingin ku Tengok rock ah. mencapai bintang, Nak rock nak habis 1000 dulu. itulah 1000 anak tangga. menerangi kegelapan. Walau banyak rintangan dugaan, Dan kan ku terang. Tak peduli tak ku gentar, semoga dipermudahkan seurusan. walau banyak halangan dugaan, kan ku genggam. Cahaya terpancar sinar, rasanya di mana? Pastinya Bismillahirrahmanirrahim. cinta ini, Tangga demi tangga jiwa ini, kita lagi bersama. dunia gelap Oh, nak ah. jadi terang. Tidak ada kamu. Sebuah tangga. Pastinya Allah. di cinta ini, pastinya di jiwa ini. Oh, tulis buat padam. Oh, jenuh kau kan. Siapa yang buat tangga ni? Noh. 1000 je noh. Oh, Cahaya terpancar mak dahsyat sekali ya. rasanya di mana? Pastinya di cinta ini, pastinya di jiwa Jenuh nak habis. 1000 anak tangga. Berapa ribu lah ni? gelap jadi terang. Berapa ratus lah? Tak ada nak cara. Pastinya di cinta ini, pastinya di jiwa ini. Yang berlalu biar pergi, Oh, usah kenal peluk, lintah. lagi. Entah, bismillah. Patah Rahmanirrahim. Oh, hitam halangan. kehidupan Oh, ah, menyakitkan. oh. Eh, Biar pagi terlanjur, oh. Banyak. hitam putih perjalanan Mana dekat? Engkang. kenangan. Engkang mana paling dekat? Betul. Oh, berpeluh lah. Beyak ni. Beyak. Ya. Beyak lembek. Beyak lembek. Oh, lupa orang terlepas ke dalam. Tak. Tangga. Kita lagi bersama.
Kalau selagi nampak kita tak apa. Jalan. Jalan. Kau nak kena pokok ke dondong. Tengok dia macam pokok ada ni. Yang tu pula pokok. Pokok apa ni? Nyatuh. NYA je, nyatuh. Pokok nyatuh. Ni pula pokok rengah. Rengah. Oh, rengah. Nah, ni nama ada pokok Geronggang Derum. Geronggang Derum. Banyak lagi pokok hutan. Yang hampa nak tahu. Ini pokok bola. Pokok berayan tak ada ni. Tembok pokok jatuh hilang. Ya, lawak ni. Pokok-pokok yang bersejarah. Oh, kita masuk kerajaan. Semoga dipermudahkan segala urusan hingga sampai tempat yang dituju. Semuanya Allah punya. Kau lihat bukan kau punya. Itu semua Allah punya. Kau dengar bukan kau punya. Itu semua Ni pokok apa nama? Pokok apa nama kan? Kita tak boleh. Kita tengok nak kaji pokok apa nama tak tahu. Sekarang saya dan ni trek agak kayu. Pokok agak kayu tu penuh. Perjalanan masih pacak. Pacak gila-gila ni. Tu. Nampak senang tapi payah. Oh, naik. Nun di sana tu. Nurun saja. Nurun. Lihatlah gunung yang tinggi. Subhanallah, itu Jom. Allah yang punya. Naik pula kan. Lihatlah pantai yang indah. Subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang engkau punya. Semuanya Allah First time, punya. First time naik ke sini kan. Tiada yang engkau punya. Semuanya Lepas tu naik ke Merbu. punya. Ini kita cuba naik ke tangga Kenari. Kau punya. Itu semua Allah punya. Kau dengar bukan kau punya. Itu semua Allah punya. Oh, balak. Dari Empat pemeluk. janganlah sombong, janganlah riak, serta iri hati. Dunia hanya Alhamdulillah, kami dah tiba kat Pulau Rengas. Checkpoint 2. Ni pokok rengas ni. Pulau Rengas penuh dengan pokok rengas saja ni. Keliling. dunia hanya pinjaman. Apa ni? Apa kesemaan kesini? Kembali kepadanya. Tiada yang engkau punya. Pokok rengas saja. Pokok rengas. Semuanya Pokok Allah rengas. punya. Dikelilingi oleh pokok rengas. Tiada Pulau yang Rengas. engkau punya. Semuanya Allah punya. Oh, sat. Dekat gambar dekat tepi ya. Kau lihat bukan kau punya. Itu semua Allah punya. Kau dengar bukan kau punya. Itu semua Allah punya. Tiada yang engkau punya. Semuanya Allah punya. Tiada yang engkau punya. Semuanya Allah punya. Kau lihat bukan kau punya. Semuanya Allah punya.
masuk ke hutan lah. Jam menunjukkan 7.57 pagi. Semua keletihan. Jalan. Tu. Kita tepusi pokok balok. 3, 1, 2, 3, 4. Buat pokok balok. Pokok penawar. Ni S. Pokok terbalik macam mana? Besar lah boleh ambil buat balok. Tak boleh keluar. Tu yang besar tu. Balok terbalik. Tu biar tu tak ambil. Bila boleh buat rumah sebiji. Ya, suasana hiking menuju ke Gunung Jerai, ke puncak Gunung Jerai. Kita tengok ni bunyi alam yang semula jadi. Sat. Dia semua kita tengok.
Bunyi kicau-kicau burung. Mendaki lagi. Bunyi cengkerek. Ini tengah hutan rimau. Kami sudah berapa? Lagi mungkin lagi 30%. 6 noh, lagi 60% akan sampai. Kita dah hiking dah 40% dah. Lebih kurang 6% ataupun 70% lagi sampai ke puncak Gunung Jerai. Agak mencabar. Pacak tak tahu nak kata. Laluan semut. Okay, 8.37. Kita dah mula ni trek pacak. Trek pacak untuk nak sampai ke puncak Gunung Jerai. Juga ni, nak tengok keunikan akar-akar kayu di sini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oh ni sudah sampai. Tadi dah pacak ni. Pacak lagi pula ni. No, mana halah tu. Oh, yang ni baru pacak betul ni. Ho. Makin nak sampai puncak makin bercabar. Ni tengok. Nak langkah kat mana? Banyak mencabar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dah sampai dah. Dah sampai sikit. Trek tangga ni. Dulu dia tak buat tangga ni jenuh ni. Ni dah buat dah okey lah. Tu kena bayar duit permit. Banyak duit permit. Satu kepala RM5. Bayar online. Untuk dia pun nak buat kemudahan-kemudahan ni lah. Macam nak buat tangga. Nak buat tali. Yang ni tangga apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ni berapa anak tangga pula ni? Nenek tangga letih lah. Curam tangga ni. Pacak. Okey, kita dah sampai ke tangga besi. Pacak tu kat mana? Tu tak tahu, dekat pot ni, dekat abang. Sampai ke tangga besi. Di sini oleh pokok-pokok. Amai tengok pokok apa ada sini. Ni pokok kelat gelam. Pokok
Medang. Ni pokok apa pula? Pokok kelat. Oh, kalau rasa daunnya kelat-kelat sikit ni. Ini pokok. Ini pokok pelawan. Oh, ada belakang rumah kita ni. Kita tak tahu. Ini pokok pelawan. Yang ni pokok medang. Medang macam mana daun dah. Okey. Sini ada 2 hala. Sampai ke tangga besi ni kita akan ke kanan atau ke kiri. Nanti nak tengok peta. Ini kita menuju ke Batu Putih. Batu besi tak sampai lagi. Batu besi belah sana. Ni baru tangga besi. Kita menuju ke Batu Putih. Tengok keadaan Batu Putih macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Dia marah macam kita ikut peta ni. Peta orang tu tak pergi sini. Tengok ayat panggil puteri mandi yang best kolam tu. Kolam puteri mandi. Kolam duduk kat atas ni. Tapi jumpa tu kolam tu. Orang tak bawa tu mandi kat kolam kita. Dia kena hacking dari sana jumpa tu dulu. Okey, duduk dekat gambar sana simpul. Nampak bawah, nampak sawah padi bawah. Kita duduk atas batu tu. Nampak sawah padi. Bismillahirrahmanirrahim. Dah dengar dah ayat tajun sungai. Ni sungai ni dah. Ni sungai orang dia apa? Sungai Batu Putih. Ya, kita sudah hampir ke sungai. Saya rehat kat sini kan, 2 jam rehat tadi. Sekarang kita dah sampai ke Sungai Batu Putih. Nampak batu dah warna putih. Ayak dah. Okey, sampai. Ayak dah kat ni. Oh, tegak ni. Aku boleh seorang di sini. No, punca ayak sana tu. Punca di sana. Jadi Ayak ni kuning lah. tu ni pasal batu tu kot. Kita ambil tengok buah ni. Kuning. Kuning. Oh, kuning. Ya, sekarang kami tiba di air di Sungai Batu Putih, Sungai Batu Putih Gunung Jerai. Kita tengok view. Okay, sampai ni. Ni siapa apa? Ada drone dia naik ke ni? Nampak sampai lawa. Kau pernah naik drone dah ni. Atas tu terbang atas. Kenapa ayak ada gigi ni? Ini dah main macam ni. Sungai Batu Putih menghala ke puncak Gunung Jerai. Kalau nak hiking kita kena singgah sini dulu. Kita kona kiri. Sampai ayak dah nak kuning-kuning tu macam nak tau. Oh, mungkin lah. No? Payuk kera. Banyak ni tu penuh atas tu. Pokok payuk kera di Sungai Batu Putih menghala ke puncak Gunung Jerai. Jom. Kita singgah saat kita sambung pendakian kita. Sikit-sikit nak sampai Gunung Jerai. Dia kata ni ada masuk akak-akak kayu. Kan? Kan dia kena akak-akak kayu, lepas tu ayak je kuning. Jom. Sambung pendakian kita ke puncak Gunung Jerai. Semoga dipermudahkan segalanya. Oh. Banyak musi-musi ni tak habis apa? Penuh bintang. Ya. Irau. Irau sini pada.
Musi banyak. Batu-batu lumut penuh. Gunung Jerai pun dah musi-musi. Nak tanam strawberry ke dia. Sejuk ni. Jerai beri lah. Sini ada keunikan dia tersendiri. Sana pun ada keunikannya yang tersendiri. Okay, no. Ni sini ada pagi macam-macam. Sini ada puteri mandi dah. Ada apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya, sarang tebuan. Kita cuma hanya tukang lalu sahaja. Sikit lagi kot, sampai ke puncak Gunung Jerai. Nun di sana. Kita hampir tiba ke puncak ni. Puncak apa ni? Batu Besi. Menghala ke Gunung Jerai. Di sini ada simpan batu besi. Mari tengok. Ni pokok medang. Pokok medang banyak ni. Pokok kelat. Pokok nipis kulit. Pokok kelat gelam, pokok medang, pokok damar minyak. Mari tengok batu besi. Ha ni batu besi, mari tengok. Ni batu dah lain pada yang lain. Color dah. No, color dia macam besi-besi tu. Mari tengok. Mari tengok. Ni ikut jarah lah batu besi. Yang ni besi-besi tak? Batu besi. Oh ni berat eh. Ini tu, berat eh. Ini lagi besi tu eh. Tak. Mari dekat sini satu checkpoint mari. Duduk. Nak selfie. Duduk tu. Nak selfie jap. Nah kita sampai ke checkpoint 4 batu besi. 1 2 3. Tak tu je tak. Turun dah. Apa nak buat tu? Batu besi. Oh ni batu besi berat. Ha, salam. Buat turun ha. Baru turun ni. Oh, awal nak. Batu besi. Oh, berat ni. Berat tu. Bukan betul ni batu besi. Batu besi tu atas tu. Lihat tu. Batu besi, mari tengok. Tengok mak. Batu besi. Oh, berat tu. Kini kita dah tiba ke batu besi. Semua ni. Batu besi berat-berat macam ni. Jom. Oh, salam. Dari Sungai Jawi, Penang. Penang, maju. Okey. Jom. Terus. Lama banyak ya. Lama eh. Jom. Kami nak tu 7.10. No. 7.10 berapa jam? 2 jam. Di sini semua batu besi banyak. Ni pilih. Ada yang besi, ada yang batu. Dilarang siapa bawa balik ha. Jangan duk balik batu-batu besi ni. Nanti dia ikut balik rumah. Okey,
pendakian. Semua buat berat yang bersih ni. Allahu Akbar. Oh, di dalam. Dah kaya ni. Apa? Tak apa? Kita pergi. Banyak lah. Buat benda bersih. Enggak berkilo. Buka Ha? Ha? Angkat dua-dua. Boleh terangkat. Ni pun buka ni. Buat benda bersih. Berapa kilo? Berapa kilo agak-agak? Mahal tu. 3, 5, 10. Ni mahal. Tu lah. Mahal. Boleh jual. Bersih. Bersih. Bersih yang... Tak. Bersih yang ada harga yang apa? Ya, tahniah anda berada di puncak tangga Kenari. Sekejap kita sambung lagi. Tadi 1000 langkah. Sekejap kita sambung lagi. 986. Kita tambung lagi 986 tangga. Tu dah tangga dah, mai tengok tu. Tu tangga dah, kita sikit naik. Diminta ni siapa yang duk buang sampah ni, mai lah. Jangan duk tinggal sampah sini. Kat tangga Kenari ni kita mau sekitar kawasan kita bersih ya. Jangan duk tinggal sampah rata-rata. Ni hampa makan-makan hampa tinggal tadi. No. Tangga Kenari kita sambung pula. Sikit lagi. Kita sambung lagi pendakian kita ke puncak Gunung Jerai. Sikit lagi sampai. Allah tengah lalu ni. Nak ke tengah lalu pun. Tengah lalu ni kat tu kita naik dah ni kan. Jom kita pergi menuju ke Batu Kapai, jom. Batu Kapai. Kita dah tempat-tempat menarik di Gunung Jerai. Batu kapal. Bismillahirrahmanirrahim. Nak sampai. Sampai batu kapal. Kita dah tiba ni ke Batu Kapal. Ni apa batunya pak? Boleh. Ni hiking, lalu hiking. Mata boleh pergi naga. Tapi kami dah hiking di badan tu. Ya, tembus sini. Tumi kata banyak lorong lah kau ni. Ni kami dari ni. Seri Perigi. Ni nanti terus ni pula. Ha? Terus ya. Ni cari laluan. Tak tahu nak tengok lagi. Ni Batu Kapal. Oh, ni asal kapal ke? Batu kapal. Yang kapal kena kupas dia dah. Tengok bentuknya betul batu kapalnya lah.
tiba di batu kapal. Tengok batu, sumpahan batu kapal. Besar. Besar tak batu kapal ni. Jom kita pergi ronda ni pula. Apa? Ayak terjun Alun Naga. Jom. Ayak terjun Alun Naga pula. Kona kiri kita pergi batu kapal. Kita kona kanan Alun Naga. Jom pergi Alun Naga pula. Alur Naga. Kita geledah. Menuju ke Alur Naga. Tengok Alur Naga ada apa. Nah, tengok ayat terjun Alur Naga. Tengok ayat terjun ada, tengok ayat terjun. Dia tak bang kiri kanan. Atas bawah. Ha? Atas lorong sama. Ya, kini tiba di air terjun Alur Naga. Ha, pergi mandi. Tak nampak. Air terjun Alun Naga. Hiking lagi. Allahu Akbar. Huh. Masuk ke sel batu. Segar kena air dah. Segar bugar. Nak gamak budak di bina tu. Bukan mencuci dia beralih sikit pun tak. Tak tahu. Lama sakit dah tu. Budak. Oh, sekarang kita dah sampai ni ke apa? Tempat orang bela dinosaur. 8.37 pagi. Mari tengok dinosaur. 8.37. 8 pula 10. 10.37 pagi. Silap. Ha. Mana dinosaur? Hui, dahsyat ke? Oh, dia pergi gelap pula, tak nampak dinosaur. Nak masuk kena duit. Mengendak dinosaur tak? Tak nampak. King
Dia buat dinosaur atas ni. Strawberry, jerai strawberry. Jom. Jom tengok ada apa dah. Jika Ada apa? 那边呢？哦，这样。来里面吃。好啊。 Ni. Oh, order dia makan ni tak nampak view ah. Tak nampak view. Order situ memang makan sini. Tak. Strawberry segar dari ladang. Boleh petik makan terus. Tunggu masak dulu. Jatuh. Jerai Sky View. Dah. Oh, nak kena pakai ni ya. Kena pakai ni. Gaya. Wih, curam ni, curam. Mari tengok view. Kiri namamu. Ke view. Jom. Yang boleh makan lah. Kat Syah bukan tu. Dah rehat dulu. Kena apa yang betul lagi kita turun balik acting, tak payah nak van lah. Turun balik jalan sama tadi. Ramai orang. Kita try. Tadi kita pergi apa? Telaga Tok Syekh. Jom kita nak pergi Padang Tok Syekh pula. Padang Tok Syekh. Dan Batu Syaf. Panjat sikit. Jam menunjukkan pukul 11.51. Dia memandangkan kesetukan masa kami nak pergi Padang Tok Syekh jauh kau. Tu. Nak kono ni sono kono baru sampai Padang Tok Syekh. Apalah, kita sampai tani yang puncak tertinggi. Kita patah balik lah. Dah pukul berapa dah? Pukul 12:07 minit lah. Jom. Kita patah balik, kita balik
Bismillahirrahmanirrahim.